Test mic 1, 2, 3. Halo. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Selamat berpuasa semua. Okey, sekarang ni Z rakam waktu bulan puasa, bulan 3 2026. Hari ni Z pakai baju Melayu nak pergi berbuka puasa. Ada satu majlis company Z yang buat majlis buka puasa. So sekarang ni pukul 3.44 petang, cuaca agak panas. Majlis buka puasa tu Puchong. So jarak dia tu lebih kurang sejam jugalah. Kalau peak hour tu mungkin lagi lama lah perjalanannya. Untuk bulan puasa ni AZ tak nak cerita, tak nak borak panjang sangat sebab tekak kering. Cumanya AZ nak update lah untuk hari ni ada majlis buka puasa dengan anak-anak yatim. So nanti korang stay tune lah. Sekarang ni baru berada dekat Sungai Buloh, jalan agak jam sedikit, kereta banyak. Harap-harap sampai sebelum pukul 6 petang lah, sebab nanti nak set up apa semua lagi. And then tetamu yang datang adalah anak yatim dengan VVIP daripada company Z lah. So itu sajalah guys, nanti korang stay tune. Bila Z dah sampai nanti kita borak sikit dalam puasa ni. Lagi beberapa minggu lagi kita nak raya. So kepada saudara Z yang berpuasa, saya nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka nanti. Okay, kita bergerak dulu. Check it out. Okey guys, sekarang ni AZ berada dekat jalan lapangan terbang Subang. Seperti yang korang tengok lah, macam ni lah. Pukul 4 sekarang ni kereta dah sesak macam ni, dah traffic jam. Daripada jalan lapangan terbang ni nak menuju ke Glamoury memang famous dengan jam lah. Sebab jalan ni juga nak pergi ke Federal Shah Alam, jalan nak ke USJ, Subang Jaya, jalan nak ke Federal KL lah. Dia bottleneck dekat depan Glamoury ni. So jangka sampai dekat majlis dalam pukul 4.45 petang macam tu lah. Majlis mula pukul 6 petang. Cumanya Z risau takut office suruh ambil gambar, suruh set up untuk Gustia. So macam ni lah keadaan jalan KL. Tambahan lagi waktu bulan Ramadan ni memang boleh katakan kerap sangat jam, tak tentu masa. Sebab orang balik berbuka, orang pergi kerja, semua tu memang tak boleh nak jangka lah kalau tengok dekat jalan ni. So untuk bulan puasa ni AZ nak bagi nasihat ajalah. Seperti yang korang maklum, AZ rakam ni lebih kurang dalam 11 Mac. Lebih kurang dalam 20 Mac kita akan berhari raya. Jadi AZ cuma nak bagi nasihat lah kepada korang. Yang pertama sekali, korang kena jaga kesihatan lah bulan puasa ni, supaya badan korang sihat, dapat menunaikan ibadah puasa tu dengan baik lah. Kemudian puasa ni juga seperti yang korang tahu kan, dia baik untuk kesihatan. Macam korang nak pergi jumpa doktor pun, doktor suruh buat IF dulu, intermittent fasting.
So dia akan memang untuk first day tu ataupun badan kita ni nak ambil masa untuk supaya serasi. Memang akan rasa lesu lah. Tapi sebenarnya dia bagus sebenarnya. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal intermittent fasting ataupun puasa ni, kelebihan dia, korang boleh search autophagy atau phagy tak silap exact nama dia. Dia satu proses alami badan kita supaya dalam waktu puasa ni, bila kita sudah habis berpuasa, waktu raya tu badan kita jadi segar. Jadi Haziq nak bagi nasihat, korang jagalah makan, jangan terlalu gelojoh, makan perlahan-perlahan, and then waktu berbuka tu relax-relax je, santai. Nanti sambung balik waktu Muhrim. Dan jangan lupalah makan sahur supaya nanti ada tenaga sedikit. So kesihatan ni adalah number one lah bagi Haziq untuk korang. Kemudian yang nombor 2, Haziq nak pesan dari segi keselamatan lah. Terutama sekali kenderaan, tak kisahlah motor ke kereta ke, kalau boleh condition korang punya kenderaan tu mestilah servis berkala, ataupun korang check lah dari segi yang paling basic je lah, macam minyak enjin, air radiator, lepas tu bunga tayar dan tekanan angin tayar. Itu yang paling basic sajalah. So kalau yang mana-mana yang untuk belum servis lagi, better servis lah. Untuk makluman korang pun, macam Haziq baru je settle servis, cumanya ada satu lagi Haziq belum buat dengan kereta ni. Untuk makluman korang, kereta Haziq depan dah pakai big brake kit, caliper yang 6 spot lah. Untuk belakang ni Haziq pakai yang standard. So untuk yang standard ni, dia punya apa nama ni, belah belakang tu brake pad dia sudah haus sebenarnya. Jadi Haziq tak tahu lagi, dalam dilema sama ada nak pakai yang original Volkswagen ataupun aftermarket OEM. Apa pendapat korang? Brake pad apa yang paling terbaik? Sebab kalau ikutkan berdasarkan apa yang Haziq study, secara asasnya brake pad ni dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama dia organik, jenis yang kedua ni dia semi metallic, and then yang jenis yang ketiga ni dia ceramik. Untuk organik ni dia material dia, compound dia lembut, tapi kelemahan dia berhabuk pada rim kereta lah. Cumanya dia kurang bising sikit. Dia kurang bising sikit. Dia suruh lalu jalan lain. Cuma dia kurang bising, tapi dari segi cengkaman tu dia agak lemah sikit. And then dari segi haba, ketahanan haba tu Haziq tak pasti kalau yang organik. Mungkin untuk tujuan pemanduan harian, untuk kawasan bandar ataupun just nak pergi dan balik kerja, sesuai lah. Macam Haziq ni, Haziq jarang jugalah bawa pergi kerja, lebih kepada weekend car. So boleh katakan 70% Haziq akan masuk highway, lagi 30% tu Haziq pergi jalan bandar harian lah. So Haziq tak pasti lagi, tapi Haziq prefer Haziq nak ambil original brake pad belakang. Cumanya kalau lah korang ada suggestion, korang boleh komen lah dekat Haziq untuk brake pad belakang ni, perlu tak Haziq nak ambil OEM? Kalau ambil OEM, brand apa yang okey? Sebab kalau ambil yang jenis material ceramik, Haziq takut nanti dia bunyi bising. Kalau semi metallic ni dia kurang sikit bising, tapi dia still juga ada bunyi lah. And then cengkaman dia agak kuat sikit. Kalau organik ni mungkin Haziq tak prefer lah, tapi tak tahu lagi brand apa. Cuma Haziq ada study, kalau untuk Volkswagen Golf ni ataupun Volkswagen generally, secara asasnya diorang kata brand ATE, dan ada juga specialist panel Haziq dia suruh pakai Bendix.
Baileys pun okey, and then Brembo pun okey sekarang ni. Satu lagi brand yang HZ tengok Remsa, yang tu pun okey. So HZ tak pasti lagi, tapi tak tahu lagi, nanti HZ akan bincang balik lah HZ punya bengkel workshop macam mana. Sebab HZ pun ada tanya diorang, kalau OEM ni diorang prefer Brembo, tapi bila HZ tanya detail sikit Brembo ni material compound apa, diorang bagi tahu OEM saja, tak lengkap. So tak tahu lagi, tengok macam mana. So itu sajalah, cuma HZ nak pesan dari segi keselamatan lah. Tak lupa juga kepada korang, selain daripada cek minyak enjin kereta, paras minyak enjin kereta, air radiator, sebab sekarang ni dah masuk bulan 3, musim panas sekarang ni dekat Malaysia. Selain pada tayar dengan bunga tayar, korang cek juga dari segi braking system korang lah. Macam HZ pun HZ nak tukar nanti dalam masa yang terdekat. Kalau boleh minta jauhkanlah pakai brake yang kopi ke. HZ tak pasti sama ada, mungkin brake set kopi ni boleh pakai, tapi HZ tak recommended lah. And then janganlah beli brand yang tak apa-apa lah, sebab benda ni dia melibatkan soal safety pada kereta lah. Sebab selalunya lately ni HZ tengok je dekat media sosial, macam contoh kemalangan dekat highway yang jenis kereta cucuk rapat tiba-tiba langgar belakang kan. Ramai netizen beritahu diorang ni tak tekan brake ke. Sebenarnya HZ perasan diorang sebenarnya tekan je brake, tapi mungkin sistem brake diorang tu rasa kosong. Satu cuaca panas, satu lagi mungkin owner pemanduan kereta tu dia bawa melebihi 140 km sejam atau 150 km sejam. Sebab setiap jenis brake pad ni dia ada temperature coverage dia yang boleh cover. So kalau korang ni yang jenis kaki rembat, kaki tekan, HZ recommended carilah yang temperature yang 600 darjah Celsius ke atas lah. Yang tu yang untuk street performance ataupun track boost lah. Sebab tu bila korang tekan brake, dia akan jadi rasa kosong, macam tak tekan apa-apa, sebabnya dia terlalu panas. Itu yang fungsi brake kita sebenarnya. So itu sajalah untuk kali ni. Nanti dah sampai, nanti HZ akan sambung lagi lah. Sebab kereta memang banyak sekarang ni, memang betul-betul traffic jam kau-kau. HZ pun tak tahu nak masuk jalan mana, nak lalu LDP, tapi memang agak teruk lah jalan dekat sini. So okay, itu sajalah guys. Nanti kita jumpa the next video. See you down. Sejarah okey, sudah sampai dekat Dewan Buffet Ramadan. So Z nak cari parking dulu, masuk dalam dia dulu. Dia punya parking dia sangatlah luas. Dewan dia pun not bad, besar juga. So kita parking dulu. Okey geng, HZ sudah sampai.
dekat Dewan ni. So Z nak set up dulu sebab Z urus dia. Jadi Z nak ucapkan nanti korang selamat berbuka puasa lah nanti. Dewan dia agak besar juga. Tadi pun nak sampai sini boleh tahan jam juga lah. Dia punya jam dia tu sampai dekat dengan 10 minit juga lah. Tadi jam dekat Tol Kesas dengan jam dekat IOI Puchong tadi. Memang banyak betul kereta, padahal baru pukul 4 lebih. So nanti Azad nak masuk ke dalam dulu. So lupa nak bagi tahu nasihat, selain daripada korang jaga maintenance kereta, korang perlulah juga bersabar dalam membawa kereta ni waktu-waktu bulan puasa. Sebab lagi beberapa hari lagi guys nak dekat raya. Jadi Azad tak nak bagi korang ada isu lah. Jadi tak syok nanti korang nak beraya. So berhati-hati di jalan raya, bawa bersabar and bawa berhemah lah. Lepas raya tu terpulang pada korang lah, korang nak bawa pemanduan macam mana. So itu sajalah guys. Selamat berbuka puasa. And then kalau ada footage-footage yang menarik, Azid akan tunjuk dekat Dewan ni. Siapa-siapa yang berminat, korang boleh booking lah nanti. Nanti apa-apa nanti Azid akan cuba ambil video dan gambar dekat dalam tu. Sebab Azid kena ambil gambar urus dia. Takut nanti Azid tak multitasking sangat. So nanti Azid tengok macam mana keadaannya. And then satu lagi nak bagi tahu lupa, korang jangan lupa tak tahu bayar zakat fitrah. Takut nanti korang terlupa. Tapi paling afdal bayar selewat-lewatnya malam sebelum raya lah. So terima kasih kepada yang dah subscribe. And then kepada yang belum subscribe, harap korang subscribe. And then the next video nanti untuk next after raya nanti atau time raya, korang tengok nanti video Azid akan tunjuk. Korang kena stay tune. Ni dekat Surau Dewan. Surau Dewan. Terbaik detik. Dewan dia depan tu sikit. Depan tu ada tasik. Tasik depan tu. Kat luar, belah luar ada tasik. Depan tasik. Dekat tengah tu dia ada buffet.
ruang solat, meja